Apa ham muka kau ni? Macam baru lepas kena reject long bank je. What happened, bro? Dia yang lama. Aku tengah pening sekarang ni. Awak aku pelik sekarang ni. Reply WhatsApp pun lambat. Dia online, tapi dah balas. Tapi, kalau aku tanya dia buat kenapa, dia akan jawab, busy. Klasik benar simptom tu, bro. Tu bukan busy. Tu beralih minat orang khabar. Mu jangan macam-macam. Mu jangan buat aku panah petang-petang ni. Mu tu deki. Tak ada awet. Dia busy sebab apa? Dia busy tengah buat live tu. Live TikTok. Okey, jom. Kita tengok apa nama akaun dia. Meh, siapa mu? Aku cari TikTok dia. Nah, carilah. Ambil. Tengok. Bro, mari tengok. Dia memang tengah live. Tapi dia dengan lelaki siap swap lagi. Mesin dia bang. Ni bukan dia ke ni? Abang apanya? Dia panggil sayang tadi. Astaghfirullah. Dia khabar dia nak fokus buat live TikTok nak jual. Jangan frah-frah, bro. Memandangkan dia dah kantoi curang. Apa kata kau bagi dia, biar aku yang handle. Habis cerita. Mu ni. Dahlah aku ada masalah lain. Mu tak mau lagi masalah lain. Aduh, dah aku serabut. Alah. Bro, apa ni? Hello? Museum. Saya nak bagi tahu ada barang purba di sini. Mumia. Bro.